Ikan amalan hari-hari, terutama lepas semayang, baca sampai lancar. Jangan tinggal kalimah ni sampai kita mati. Kemudian kalau tuan-tuan ziarah orang sakit, tulis kertas kat dia, bagi kat dia, suruh dia baca. Jangan tinggal 4 kalimah ni. Kerana Nabi kata siapa baca 4 kalimah ni ketika dia sakit, insya-Allah selamat dia daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Saya ijazah kat tuan-tuan. Mari tuan-tuan kita sebut seorang sekali sama-sama. La ilaha illallah wallahu akbar. Kedua, faham makna dia? La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, wallahu akbar, dan Tuhan maha besar. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, wahdahu, Allah Ta'ala Tuhan yang maha esa, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. 3, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah lahul mulku, baginya lah pemerintahan dunia akhirat, semua pemerintahnya Allah Ta'ala. Walahul mulku walahul hamdu, dan bagi dia lah segala kepujian. Semua kepujian milik Allah Subhanahu wa taala. 3. Yang keempat, la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah. Kalimah ni pun selalu kita sebut,